Satunya hadis Malik bin Sa'sa'ah. Disebutkan hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni suka beriktikaf. Nabi suka iktikaf di Masjidil Haram. Kemudian Nabi duduk di bilik yang diduduki oleh bilik Ismail alaihissalam, iaitu Hijr Ismail. Hijr ni namanya bilik. Bilik. Yang bilik ini tekap pada dinding Baitullahil Haram. Maknanya kalau kita masuk Hijr Ismail tu berarti kita dah masuk Kaabah. Bentuk Kaabah bukan bentuk empat segi, bukan begitu. Bentuknya petak dan membujur. Orang panggil apa? Bujur telur dia begitu. Petak, lepas tu ada bujur, ada lengkong bujur. Itu bentuk asal Kaabah. Tapi setelah pembinaan semula, dia jadi petak. Dan Hijr itu dikekalkan sebagai bilik di mana Nabi Ismail alaihissalam akan duduk di situ beriktikaf. Dia akan sandar dekat dinding, kemudian dia berdoa betul-betul bawah pancur emas. Sebab itu antara doa yang mustajab apabila kita duduk di Kaabah ni, di bawah pancuran emas, doa tu mustajab. Kemudian dalam Hijr Ismail, doa tu mustajab. Kemudian di antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah, doa mustajab. Sebab saya selalu pesan pada jemaah yang follow saya lah kalau ke Mekah, dan saya beritahu pada mutawif, jangan lupa bila tawaf itu pesan doa. Lalu depan pintu Kaabah, doa. Walaupun tak boleh tekap, tak boleh sandarkan di pipi kita, dada kita pada Kaabah, tapi kita doa, ya Allah, mintalah apa-apa, ampunkan dosaku, ampunkan keluargaku, ampunkan dosa ibu ayahku, minta ampun mula-mula kan. Sebab apa? Mustajab. Pasti Allah kabulkan. Sama ada immediate, terus bila kabul ni sama ada 3 perkara. Allah terus kabulkan, ataupun Allah tangguhkan pengkabulan itu, ataupun Allah tak beri di dunia tapi Allah beri di hari akhirat. Kabul itu pasti. Jadi doa.